Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir daripada Nadikom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pada pertemuan kali ini saya nak menceritakan atau mengajar atau memberi panduan kepada anda untuk e-invoice bagi kutipan derma ataupun sumbangan daripada orang ramai. Selalunya software kutipan ini adalah berdasarkan kepada orang derma pada bulan puasa ni, contohnya untuk sekolah swasta, sekolah agama ataupun sekolah pondok. Okey, yang pertama sekali ni dah ada satu, makna kita klik kat new OR. Kita masukkan apa anda perlu masukkan nama. Contohnya saya masukkan nama saya. Okey, sini. Dan yang keduanya boleh ambil ini, saya dah siap dah sumbangan. Okey, sumbangan orang ramai. Okey, yang ni saya tulislah sumbangan untuk bulan Ramadan. Okey, sini saya tulis sini, katakan saya sumbang 1000. Okey, selepas pada tu, kalau anda save ni, anda masih belum boleh hantar e-invoice. Okey, kita klik edit balik, klik more. Sekarang ni terpaku kat sini dulu kejap. Okey, copy nama saya ni, contoh nama yang tuan-tuan dan puan-puan itu, maknanya sekarang ni paste kat sini. Okey, sekarang ni kita klik kat lain, masukkan alamat, contohnya alamat nombor 21 Okey, lepas tu bubuh country. Sini jangan lupa memasukkan country. Okey, submission ni jangan lupa bubuh e-invoice. Lepas tu yang ni kalau individu, nombor IC. Okey, sini tak ada, tak nampak. Okey, sekarang ni bubuh nombor IC je. Okey, lepas tu klik ni. Okey, saya save dulu sekejap pasal saya dah masuk. Okey, masukkan license tadi. Okey, sekarang ni saya save sekejap, saya masuk semula pasal software saya tak berfungsi tadi. Okey, sekarang ni saya keluar, ambil balik kat GL, cash book entry. Saya ambil kat nama saya tadi. Saya klik edit balik. Klik kat more. Dekat sini kita cari nombor TIN kat sini. Okey, keluar nombor TIN. Okey, sekarang ni selepas selesai tu, anda boleh terus hantar my invoice. Dan tidak perlu untuk buat cash sale, cuma buat macam ni dan seterusnya dia dah boleh hantar ke e-invoice. Maksudnya sekarang ni kita guna receipt receipt payment di GL untuk meneruskan kerja-kerja kita. Okey. Yang keduanya tadi saya tunjukkan yang company, saya createkan satu lagi company, createkan new OR. Sekarang ni saya masukkan nama company, contohnya apa ni, nak bubuh nama company ni, contohnya okey, kita bubuh nama East Computers lah, East Computers. Okey, dah ada sini. Okey, tadi kalau kata itu tadi kita klik kat sini, kita boleh pilih kat sini tadi yang dah pernah itu ni, ada kat sini East Computers. Okey, dia keluar ni terus. Okey, sekarang ni kita ambil sini sumbangan.
Okey, kita enter. Ni kita nak buat juga sumbangan bulan Ramadan katakan. Okey, sekarang ni kita masukkan contohnya dia bagi 200. Okey. Yang ni saya kalau itu ni kita klik kita boleh klik dekat my invoice. Okey. Sekarang ni kalau dia tak ada, okey, sekarang ni dia tak itu. Sekarang ni tengok kat sini. Submission to none. Kita klik edit. Kita tukar kat sini submission e-invoice. Okey, kita klik save. Klik my invoice, klik submit e-invoice. Okey, sekarang ni dia dah keluar, dah boleh hantar. Okey, sekarang ni anda boleh print receipt ni. Okey, contoh saya bagi yang half. Okey, sekarang ni kalau untuk trial dia keluar macam ni. Okey, sekarang ni anda boleh hantar. Itu mana sekarang ni untuk e-invoice ni anda boleh hantar dan dia dah ada kat sini. Okey, yang seterusnya kita buat company baru. Okey, kita klik new OR. Kita bubuh sini contohnya Educom TCH Teknologi Sendirian Berhad. Okey, sekarang ni kita copy yang ni. Okey, kita tak payah copy lagi. Okay, kita ni ambil dulu yang sumbangan tadi. Okey, ni sumbangan Ramadan juga. Okey, sekarang ni dia bagi 500. Okey, sekarang ni anda perlu copy yang ni. Klik kat sini, paste kat sini. Okey, sekarang ni kita masukkan alamat dia. Contohnya dia ada di Kota Baru lah katakan. Kota Baru. Okey, jangan lupa kat sini country Malaysia. Kalau tak dia akan disable hantar e-invoice. Klik none ni, tukar pada e-invoice. Kat customer ni apa ni, itu type ni BRN, kita boleh cari kat sini. Okey, kita katakan sekarang ni yang Dekon Teknologi Enterprise. Okey, kalau kata sekarang ni dia tukar kat sini, kita just tukar lah. Okey, sekarang ni kita tak ada nombor TIN dia, kita guna General Public TIN. Cuma yang anda perlu kena tukar kat sini, clarification ni anda perlu tukar kat sini 004. Okey, kalau kita guna public TIN, kita tak ada tu ni, guna 004 kat sini. Kita klik save dan anda boleh hantar e-invoice, submit e-invoice. Dan terus kadang-kadang ada sesetengah syarikat ataupun individu dia tak mau kita bagi nombor IC, kita just guna nombor TIN. Okey, kalau macam ni dah boleh, itu maknanya untuk anda print receipt ni, kita boleh klik dekat sini, maknanya sini masuk password admin, print QR. Okey, dia dah ada dan anda boleh WhatsApp kat customer anda untuk macam ni. Dan untuk lain-lain tu insya-Allah saya akan tunjuk ajar daripada semasa ke semasa apa yang anda bertanya pada saya. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.